بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه بالإعدام والإيجاد، المنزه عن شوائب النقص والأضداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القديم المخالف لما عداه من الكائنات، الباقي والهالك لكل ما عداه من المخلوقات. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شفيع المذنبين. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang terindah, maka hendaklah kalian berseru dengannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bagi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Dan sudah kita tahu bahawa Asmaul Husna ini yang kita baca lazimnya 99 nama. Tapi ada satu nama yang sangat-sangat penting, tuan-tuan, yang di mana sekarang ini jarang orang perkatakan dia, iaitu nama Allah SWT yang ke-33, iaitu Al-Halim. Nama Allah SWT Al-Halim ini ramai pun tahu maknanya, ertinya. Al-Halim maknanya Maha Penyantun. Ya, Maha Penyantun. Kita tahu perkataan santun ini, kalau sesama manusia dengan manusia yang lain, santun ini maknanya budi bahasa, sopan, cara yang baik. Itu santunnya manusia dengan manusia. Dia ni penyantun orangnya. Tuan Haji ni sangat penyantun, sangat budi pekerti orangnya. Tapi kalau kita nak katakan definisi penyantun ini kepada Allah, lain, tuan-tuan. Kalau santunnya manusia dengan manusia ni ada limit, ada had. Tapi kepada Allah SWT tak ada. Apa tu santun Allah kepada kita tu? Itu kita nak kena tahu dulu, baru kita nak katakan bab ini. Yang saya nak katakan pada hari ini adalah bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi santunnya Allah SWT kepada kita maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya kita ni orang Muslim yang alhamdulillah, yang beriman kepada Allah SWT, beriman dengan hari akhir, beriman dengan qada-qadar, iaitu untung baik, untung jahat. Kita beriman pada itu. Tetapi tuan-tuan, kita kena faham Al-Halim, Maha Penyantun Allah. Kenapa Allah sangat santun kepada kita? Makna santun Allah kepada kita maknanya, tuan-tuan, kita ni hamba-hamba Allah yang banyak dosa, banyak, saya ni lah khususnya. Allah SWT, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, Allah SWT, adakah Allah berhak nak mengazab kita? Adakah Allah SWT berhak sangat untuk mengazab kita dan memberikan kita siksaan di atas dosa-dosa kita? Sudah tentu sekarang ini kita sedang merasakan nikmat, tuan-tuan. Nikmat sangat, tuan-tuan. Dalam kita membaca selawat, dan dalam kita tadi baca
maulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati Rasul dalam keadaan yang sangat selesa, nikmat yang luar biasa. Adakah sekarang ni tuan-tuan boleh menyatakan kepada saya kita ni tak ada dosa? Sudah tentu tidak. Kita ni banyak kesilapan dan kealpaan, tapi kerana itu Allah SWT tak mengazab kita. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala Al-Halim, Dia Maha Penyantun. Dia Maha Penyantun kepada kita. Walaupun kita ni banyak berbondong-bondong dosa dan kesilapan kita, kita tetap berada kat sini merasakan nikmat. Nikmat tarik nafas ni pun nikmat. Nikmat kelip mata pun nikmat. Kenapa? Itu persoalan. Kenapa Allah Maha Penyantun pada kita? Yang pertama tuan-tuan, yang pertama sekali ialah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengharap kita untuk sentiasa dekat kepada Dia, untuk sentiasa mengambil jalan Dia, sentiasa memberikan kita pengampunan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Ayat dia panjanglah, la yu'akhizukumullahu billaghwi fi amanikum tu. Tapi akhir ayat tu, wallahu ghafurun halim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dia Maha Pengampun dulu. Dia sentiasa mengampunkan kita tuan-tuan. Dia sentiasa mengharap kita sujud kepada Dia, minta ampun kepada Dia. Itu sebab pertama kenapa Allah sangat-sangat penyantun kepada kita. Ya, maka itu sebab pertama tuan-tuan. Kenapa Allah SWT walaupun Dia berhak, Dia berkuasa untuk mengazab kita, Dia tak mengazab kita dulu. Dia berikan kita kesempatan. Dia mengharap kita untuk dekat kepada Dia dan bertaubat, wa anibu ilallah, dan kembalilah kalian kepada Allah. Itu nak pengharapannya Allah. Yang kedua tuan-tuan, kenapa Allah Al-Halim tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Ia kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tuan-tuan. Allah sangat penyantun kepada kita kerana kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin. Saya memberikan tuan-tuan nanti beberapa contoh nabi-nabi yang lain. Bukan untuk menyatakan nabi yang lain tidak baik, bukan. Tetapi tuan-tuan cuba lihat kepada kisah-kisah para nabi dan rasul yang lain, yang di mana umat-umat mereka itu banyak melakukan kesilapan dan kesalahan, lalu Allah SWT menghancurkan mereka. Tetapi nak kita lihat pada akhir zaman ini, zaman yang penuh fitnah lebih teruk daripada umat-umat terdahulu nabinya, tapi Allah SWT masih berikan kita peluang, masih lagi menyelamatkan kita, masih berikan kita nikmat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat satu contoh tuan-tuan, daripada saya petik daripada kisah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib alaihi salam, alaihi salatu wassalam, dia dengan kaumnya, kaum Madian tuan-tuan, hari-hari dia tu berdakwah, bujuk pada kaum dia, wahai kaumku, baliklah kamu kepada jalan Allah. Dia bujuk tuan-tuan, tapi kaum dia memilih tuan Tuhannya di dalam hutan. Hutan dia pilih tuan-tuhan ni. Dia cipta tuan-tuan letakkan dalam hutan. Maka mereka pun bertanya kepada Shu'aib, wahai Shu'aib, kamu nak menghalang kami daripada menyembah Tuhan kami? Manakah freedom kami? Sekarang pun kita dengar juga freedom. Manakah kebebasan kami? Manakah kebebasan kami? Kau nak menghalang kami, Shu'aib? Sekarang ni lagi teruk daripada Shu'aib. Ya? Maka apa jadi? Kau turunkanlah azab kau, Tuhan kau tu turunkan azab, kata umat Shu'aib, kaum Shu'aib. Maka apa jadi tuan-tuan? Maka Allah berikan mereka satu musim yang sangat panas. Musim satu keadaan yang sangat terik, keadaan haus sangat. Mereka minum air banyak-banyak pun tak habis-habis hausnya. Apa yang mereka buat? Mereka masuk dalam hutan. Hutan yang mereka sembah, mereka masuk hutan. Dalam hutan tu pun tak
sejuk-sejuk, masih haus, makin hebat lagi hausnya. Apa jadi tuan-tuan selepas tu? Tiba-tiba Allah datangkan awan yang gelap. Ini kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Imam Qutubi ada. Ini pun dikisahkan oleh guru saya sendiri. Awan gelap datang. Maka kaum Shu'aib ni datang ingat, ni awan ni boleh mereka dapat apa? Dapat berteduh daripada kepanasan, haus luar biasa. Lalu Allah SWT apabila mereka telah berkumpul, bumi pun retak dan mereka dibakar di bawah awan yang hitam tersebut. Begitulah kaum Nabi Shu'aib yang sangat-sangat menyatakan ingin kebebasan. Apabila diajak sembah Allah, mereka tidak sembah. Mereka ingin kebebasan. Tapi sekarang kita lihat, makin teruk kebebasan yang luar biasa, kebebasan yang tiada had, sehingga memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, kerana kehadiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sahaja sudah menjadi rahmat kepada akilin dan ghairu akilin, kepada orang-orang yang berakal dan juga kepada benda-benda yang tiada berakal. Benda-benda yang tidak berakal seperti apa tuan-tuan? Pada seperti binatang, pokok-pokok dan segala-galanya yang kita lihat, haiwan-haiwan, semua Nabi SAW telah menunjukkan rahmatnya. Kita ambil contoh sahaja kepada haiwan. Nabi SAW mengajar kita agar kita tidak mengasah pisau di hadapan binatang tersebut. Tuan-tuan, bukankah ini rahmat? Bukankah ini kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kerana kita kalau lihat dalam firman surah Al-Anbiya, Allah SWT berfirman dalam ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat. Rahmat ini tuan-tuan disebut sebanyak 112 kali dalam Al-Quran. 112 kali agama kita sebut pasal rahmat. Tetapi nampaknya pada hari ini, zaman ini telah menjadi terbalik perkataan rahmat ini. Telah menjadi satu simbol kejahatan agama kita. Tetapi tuan-tuan, Allah masih lagi penyantun kepada mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang telah saya dapatkan ijazahnya, hadis musalsal daripada Syekh Mab'us Al-Kitani dan juga Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, yang saya dapat sanadnya juga daripada Syekh Muhammad Zain Al-Yamani waktu di Mekah, waktu saya mengajarkan haji dulu. Iaitu hadis musalsal ini ialah irham man fil ard yarhamu man fis sama. Rahmatilah kalian apa di atas muka bumi ini, akan kalian dirahmati nanti di atas langit. Ya, kalau tuan-tuan kalau lihat kenapa kita gunakan hadis ini, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hidupnya sangat berrahmat dengan orang-orang yang berakal, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Mekah tuan-tuan sangat disakiti, dicaci, dihina tuan-tuan. Rasulullah SAW dipanggil ahli sihir, dipanggil orang gila, dipanggil dengan berbagai nama tuan-tuan. Lalu Rasulullah SAW pergi ke Taif, berhijrah ke Taif nak berdakwah. Daripada Mekah nak pergi Taif 70 km. Sampai di Taif tuan-tuan, dia itu pun dihina, dicaci, malah dilontar batu oleh pemuda dan kanak-kanak sehingga berdarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sirah Ibnu Hisham, hutimat bid-dima' ini adalah maknanya berdarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalir ke sepatunya. Maka tuan-tuan, Nabi SAW dengan pembantunya keluar dengan berlumuran darah ke tempat, ke bawah pokok, dan Nabi SAW mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, akan ke manakah ku lagi? Ku bawa diriku, apakah tetap mungkin menghadapi musuh, atau ku kembali ke Mekah yang juga menghadapi musuh? Semua itu tidak aku rasa pedulikan selagi engkau tidak benci kepadaku, ya Allah." Inilah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malah ketika itu tuan-tuan, malaikat yang menguasai gunung, diberikan kekuasaan menjaga gunung, datang kepada Rasulullah SAW dan meminta Rasulullah jika memberi izin untuk mentebalikkan gunung di atas kaum ini. Apa yang Nabi SAW doa, tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau kita sedang marah, tuan-tuan, biasa ni kita ni yang disakiti, kita ni, saya tuan-tuan, saya ni kalau yang sedang disakiti, orang sakiti saya, kita geram, boleh apa-apa pun boleh jalan. Betul? Apa-apa boleh jalan. Tak tahu tuan-tuan lah, saya sendiri saya tahu diri saya. Kalau marah tu memang kita nak pukul orang, memang nak cakap. Kalau boleh nak lepaskan dengan kawan, nak ceritakan pasal dia ni, cukup nak lepaskan. Tapi Rasulullah SAW, dia tangi malaikat gunung dan diminta izin untuk terbalikkan gunung ke atas mereka. Apa yang Nabi SAW doakan, tuan-tuan? Nabi SAW doa, Allahumma mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah umat aku, sesungguhnya mereka itu, ampunkanlah kaum aku, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Atau kama qala Rasulullah fi makna, ya Allah, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Doakan keampunan, tuan-tuan. Begitu rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap muslim dan muslim, orang yang berakal, tidak berakal, cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak perlulah kita nak katakan, oh kita nak kena menghadapi orang-orang zaman sekarang, nak kena tunjuk baik. Tidak perlu. Sesungguhnya kalau kita kata kita ikut Rasulullah, sudah tentu baik kita. Sudah tentu apabila kita menyebut nama Allah dan kita menyebut nama Asmaul Husna, sudah kita kata sudah tentu agama kita agama yang paling baik. Tidak perlu kita nak mengadakan apa-apa propaganda untuk menunjukkan kita punya agama sangat baik, atau berlakon, atau bermuka-muka. Tidak perlu, tuan-tuan. Kerana agama kita sudah ada memang daripada lahirnya dirinya sifatul rahmah, sifat yang sangat cintakan sesama makhluk. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, tuan-tuan, inilah antara makna rahmatan lil alamin. Bukan hanya kita menolong-nolong sahaja dengan harta, tetapi kita sudah memang berdiri dengan sifat itu apabila kita benar-benar mengkaji. Biarlah mereka yang tidak mempelajari benar-benar ilmu Allah ini dan mengata kita ini tidak benar. Kita ada hujah-hujah yang bernas dan berhak untuk kita katakan dengan baik. Tapi biarkanlah yang alim mengatakan itu. Janganlah kita orang-orang yang awam, saya ni khususnya orang-orang talibul ilm, pelajar agama, pelajar ilmu, janganlah kita rosakkan dengan banyak berjidal, kerana itu akan mencerminkan kejahatan dan tidak ada rahmat dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah kembalikan semua umat Islam pada hati yang satu. Allah jadikan kita dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan hidayat kepada orang-orang yang mengatakan maulid-maulid ini tidak baik. Mudah-mudahan Allah membukakan hati mereka. Allah mempersatukan hati umat Islam kita. Allah jauhkan kita daripada hasad dan dengki. Allah jauhkan kita daripada segala permusuhan antara kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita tawaduk dan zuhud mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dijadikan dengan umat Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak, mendapat syafaat baginda untuk bersama dengannya dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita kefahaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. Wow.
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا فلهذا السر أدعو فلهذا السر أدعو في يساري وعساري في يساري وعساري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا إلهي ومليكي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا قريبا يا مجيبا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا عليما يا سميعا يا تواب تب علينا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا حاجة في النفس يا رب حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي فاقضها
صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه